mungkin. Kalau musim doyan rame berani nampak, apa demeno heran zaman boleh bayar. Itu zaman dulu kamu. Musim doyan je orang ni mula bengkin, berani nak nampak orang. Tapi zaman sekarang ni tak payah tunggu musim doyan. Ada kepatut ya orang berlari sampai lebih daripada 170 kilometer. Di komen dema kata itu bukannya perjuangan, itu hanya meraih simpati katanya. Simpati apa? Udah berambat lebih daripada 170 kilometer. Udah nak tumpur dibuatnya 4 hari. Ya meraih simpati ni kalau letak latung depan, duduk bersila mengharapkan orang bagi duit. Itu yang dikatakan meraih simpati, minta sedekah. Macam-macam dah zaman sekarang ni ya. Susah nak bagi orang ni positif tentang sesuatu tindakan kita tu. Patutnya apa yang kita tengok yang ditunjuk oleh Wabi Said Sadiq ini ialah gaya hidup sihat, mampu berlari sejauh itu. Dah tentulah banyak fat-fat, lemak-lemak dalam badan yang dibakar. Dah tentulah berat badan dia juga akan turun. Itu yang kita nak sebenarnya. Janganlah kita bangga sangat nak makan sedap aja ya. Padahal kita tak sedar benda yang kita makan tu banyak karbohidrat je, banyak gula. Kalau dah yang masuknya dalam badan kita itu banyak berasaskan tepung, dah tentulah karbohidrat, dah tentulah gula. Yang banyak masuk dalam badan kita nasi aja, dah tentulah gula. Yang masuk dalam badan kita tu makanan proses saja, dah tentulah karbohidrat, gula. Jadi patut benda-benda rupa inilah kita elakkan. Janganlah paras gula tinggi je setiap kali kita makan je. Paras gula tinggi dalam darah. Berapa pula lah insulin nak menukarkan gula tersebut kepada tenaga. Itu yang berlaku setiap hari, setiap masa.